بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Praise be to Allah Azza wa Jal, for we have been graced by this opportunity to gather in this Darah Quran and Sunnah 4.0 for semester 1 25-26. My name is Hazi Nazran and I'll be your MC for this session. On behalf of the committee members, I would like to extend a very welcome to all of you. Let us begin our program with the recitation of one of the surah of the Quran as a tabarruk, which is Al-Kitab Al-Fatiha. Inshallah, today's Dirasat Al-Hadithiyah session will be mentored by Bro Adlan again, a fourth year undergraduate student of Quran and Sunnah Studies, one of the top students in his batch and also the vice president of Muhim IAUM. Without further ado, I would like to call upon our honorable mentor, Bro Adlan, to start the lecture. With all due respect, please welcome. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala ghaliba yaghlibullah. Allahumma la taj'alil lahu dirayah wa la tuhakkik lahum ghayah. Waj'al in syi'ta lahum hidayah. Waj'al man qabla ibaratan wa ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. First of all, I would like to thank my companion, my friend, the MC, Ustaz Hazi Nazran, as the MC for tonight Daurah. Hayakumullahu jami'an, and also you guys for attending this Daurah for second session, because we have to continue our previous topics that we finished yesterday. So inshallah tonight we will finish all of the topic for this course, Dirasat Hadithiyah. So before I will continue, I will ask whether my voice is clearly heard or no. Okay. Clear? Inshallah. Okay. Okay, alhamdulillah. Actually, what have been said by the MC, I'm not that it's just only exaggeration. Actually, Brother MC is a former vice president of Muhim also. Right, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. So also I would like to ask whether there are any international student here that couldn't understand couldn't understand Malay well, or English or Arabic, because they have been similar with yesterday, so we'll continue in Malay lah, inshallah. Okay, I think all of you is Malay, so we'll proceed to Malay, inshallah. And also we'll try to mix lah if you guys want me to speak in English or Arabic, even Urdu instead. Assalamualaikum. Baik. Okay, kita boleh Ustaz Aziz kalau ada salah-salah tu boleh maklumkan. Nanti lagi alim dah nak. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan topik hari itu. Sekejap saya share screen dulu. Hari itu semalam. Kita di topik sekarang adalah pada topik topik khabar. Okay, lepas ni kita guna topik yang part pertama tu, boleh buka dalam yang saya telah send dalam group Tadarusan. Boleh tengok. Okay, so kita sekarang di topik khabar, yang mana semalam kita dah habiskan topik 1 hingga 12 secara rumusannya, supaya semua fahamlah tentang apa yang dibincangkan. Baik. Okay, kita teruskan masuk untuk topik yang ke-13, topik tentang khabar. Baik, saya fikir semua dah faham lah kan tentang khabar ni. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar ulum hadis, so ni adalah istilah yang paling common yang kita akan dengar lah bila kita belajar ulum hadis ni, tentang khabar, athar dan sebagainya kan. Tapi untuk kita nak murajaah semula, kita ingat semula apakah maksud khabar,
dalam tarikh dirasat ni, kenapa penting yang kita tahu tentang khabar? Sebab khabar ni adalah sangat-sangat berkait, bukan bahkan sangat-sangat berkait, dia adalah associated dengan hadis Nabi SAW sendiri. Kan? Sebab dia adalah pengkhabaran. Hadis pun adalah pengkhabaran, cerita. Kan? Betul tak? So, kita perlu tahu apakah yang ada topik-topik, atau bukan topik lah, pecahan-pecahan yang ada dalam khabar yang dibahaskan oleh para ulama kita. Baik. Okay. Apakah itu khabar? Khabar adalah, dalam kita belajar lughah, awal sekali beritahu, khabar ni adalah yahtamilu, dia adalah satu khabar, pengkhabaran yang yahtamilu sidqu awil kadhib, yang kita boleh anggap, dia bukan anggap, yang boleh bawa kepada maksud, yang boleh bawa kepada kebenaran ataupun kepalsuan, ataupun satu benda yang boleh disahkan ataupun disanggah. Yahtamilu sidqu awil kadhib. Dia berbeza dengan insya. Insya adalah hanya satu, macam ni, ayat lah, yang mana kita pun tu hanya sekadar pemberitahuan, bukan perkara yang kita boleh nilai sama ada benda tu benar ataupun tidak. Ni ulang balik SPM tu kan, kau baca khabar, kau baca insya dan sebagainya. Baik, kesemua adab, kita sebut semalam, apa itu adab? Ingat tak semalam kita ulang gaji, apa itu maksud adab? Salli fardu subhi rak'ataini adab lillahi ta'ala. Apa maksud adab dalam? Adab adalah melangsungkan, kelangsungan, pelangsungan. Semua adab itu pelangsungan, dan objek diwariskan itu adalah khabar. Khabar. Di mana kita boleh tentukan yang datang tu benar ke salah. Hadis yang datang tu benar ataupun salah. Itu khabar. Dan perbahasan khabar ni dia bermula pada perbincangannya pada zaman tabi'in. Kenapa bermula daripada zaman tabi'in? Kerana pada zaman tu lah mereka nak mengetahui perkara silam yang berkaitan dengan agama ni ataupun apa-apa saja ilmu dari segi amali ataupun qauli ataupun kitabi, perbuatan, perkataan ataupun penulisan. Baik. Jadi kenapa dia nak tahu perkara silam ni? Sebab dia nak belajar. Dia nak belajar agama. Sebab agama tu adalah pada Nabi. So Nabi tu dah generasi, Nabi dan para sahabat dah generasi sebelum tabi'in. Maka mereka cuba untuk mendalami dan mengetahui dengan lebih jelas tentang khabar. Dan di sana dalam nota ni ada menyebutkanlah, dan nota Dr. Khairul Husaini ataupun Dr. Abu Hafiz maklumkan pun, yang bagi pada korang pun ada dibahaskan dua maksud ataupun pemahaman tentang khabar. Yang pertama, dari sudut pandang oleh ahli lughah dan ahli usuliyun, ahli akidah, apakah khabar pada menurut mereka? Ahli bahasa dan usuliyun mengatakan bahawa khabar ni adalah sama macam yang atas tadi, al-muhtamal as-sidqu wal kadhib al-muqabil al-insya, yang boleh kita tetapkan sama dia boleh, dia sahih ataupun dia benar ataupun salah. Yahtamil as-sidqu wal kadhib, dan lain dengan insya. Baik, tu dari segi bahasa usuliyun tu mudah ni kita pergi go through je sebab benda pun dah pernah dibahaskan, kita dah belajar. Seterusnya adalah khabar dari sudut pandang ahli hadis, perspektif ahli hadis. Apakah yang difahami tentang khabar oleh ahli hadis? Khabar ialah akhbar al-mustamilah ala al-awamir wan nawahi. Adalah khabar adalah perkara yang meliputi awamir dan nawahi, suruhan-suruhan dan larangan-larangan. Syariat lah daripada hadis. Sebab bila kita belajar hadis, memangnya antara nama lain bagi hadis itu adalah khabar, kan? Adalah khabar, yang mana hadis tu semestinya dia bila berkata tentang syariat, maka dia membawa al-awamir dan juga nawahi, perkara-perkara suruhan dan larangan. Gitu. Ini secara umum lah tentang khabar. Dan kalau korang nak baca dekat nota ni pun ada banyak lagi pembahasan, sebab khabar ni dia ada pembahasan daripada segi lughah dan juga ulumul kalam sendiri. Biasalah, lepas ni kita akan pergi lebih detail, insyaAllah. Saya rasa faham pun setakat tu untuk ini. Kita tak nak pergi lama-lama sebab kita cuba habiskan awal untuk hari ini. Ada saya urusan sikit. Baik,
Seterusnya, okey, kita pergi kepada konsep taksim, pengkategorian dan pembahagian serta kesannya terhadap makna khabar. Baik, ini kita belajar tentang epistemologi lah sebenarnya kan, tentang teori ilmu. Kenapa kena ada pengkategorian ilmu, kenapa kena ada am, kenapa kena ada khas dan sebagainya. Ni kita belajar untuk kita mengetahui kenapa ilmu tu perlu ditaksimkan. Baik, teori khabar, teori khabar ni bermula dengan taksim, taksim pengkategorian. Di mana apakah punca istilah-istilah dan kategori akal ni muncul? Al-am, khas, takyid, apa lagi, macam-macam lah yang kita belajar dalam usul fiqh kan contoh. Jadi di sana ada dua pandangan. Dalam nota Takhairul Husaini ni dia ada bagi tahu dua pandangan, yang mana yang pertamanya adalah kerana orang Arab tu sendiri, mengembangkan budaya ilmu atau kemahiran yang telah ada dalam bangsa Arab. Ni sebab tatawur ilmi lah yang berlaku dalam bahasa orang Arab tu kan. Dia dah tahu sekian ilmu insya, ilmu lughah dia. Dia sendiri, dia orang pun sendiri mengadakan ilmu taksim ni, pembahagian itu. Yang kedua adalah kerana pengaruh daripada Greek setelah pelbagai futuhat ataupun perluasan wilayah Islam kepada wilayah-wilayah bukan Islam ataupun bukan Arab, wilayah-wilayah Ajam. Banyaklah kan kita belajar zaman Uthman, zaman Umar, paling meluas futuhat yang ada. Contoh kan, apa? Contoh pada zaman Umar ataupun pada zaman Abu Bakar dan Umar ada menakluk Byzantine, Rom dan sebagainya lah. Hatta pada zaman Umar ada berlaku membuka kota Baitul Maqdis. Zaman Osman lagi lah, banyak diluaskan semua wilayah Islam, banyak perang-perang, banyak apa? Bila banyak wilayah Islam tu dia meluas kepada bangsa yang bukan Arab, khususnya dalam Greek, maka ilmu-ilmu tu berlaku. Sebab Greek, diorang ada satu susunan ilmu yang sangat-sangat bagus. Lagi dalam ilmu fizik, ilmu falsafah. Itulah untuk Greek. So bila ada pengaruh luar masuk dalam wilayah Islam, khasnya pada zaman Umayyah dan Abbasiyah, masa itu memang banyak ilmu-ilmu yang ditransmit daripada Greek kepada dalam bahasa Arab. Dan semualah banyaklah ilmu daripada wilayah-wilayah yang bukan Arab dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab bila dia belajar tentang ilmu-ilmu lain, ilmu ni ada banyak. Dia orang punya perkategorian ilmu. Kita boleh belajar sekian-sekian. So dalam khabar dia pun akan memberi kesan kepada pengkategorian khabar itu. Gitu. Baik. Maka bila adanya berlakunya apakah yang dibincangkan semasa zaman tatawur ilmu khabar dan taksim ni. Jadi bermulalah perbincangan tentang taksim khabar tentang al-am, al-khas, yang mana dalam lagi macam kita risalah pun ada kan, usul fiqh berbincang kata al-am, al-khas, muqayyad, mu'allaq dan sebagainya. So kita tidak jumpa bincangan ini pada zaman sahabat. Sebab sahabat hadis tu memang nak tahu betul ke salah tu tanya pada Nabi kan, atau tanya pada sahabat-sahabat yang lain. Baik. Dan pandangan tabi'in, di sini kita tengok ada beberapa pendapat tabi'in. Yang pertama di sini ditulis adalah Wasil bin Atha. Siapa kenal Wasil bin Atha? Ini kalau tak kenal lah susah. Siapakah Wasil bin Atha? Ini orang baik ke orang jahat? Agak-agak lah kan. Wasil bin Atha. Masya Allah, bagus Sister Batrisha. Wasil bin Atha adalah kepala ataupun pengasas kepada mazhab Mu'tazilah. Dan dalam Mu'tazilah pun ada dia punya pecahan sendiri, pecahan dia orang sendiri, ada Wasiliyah. So Wasil bin Atha adalah pelopor kepada mazhab Mu'tazilah. Dan dia pun ada sebut tentang Kitabun Natiq, ada khabar ijtima' alaih, tak akal, tak ijma', ataupun ada dibincangkan oleh Wasil bin Atha. Ilmu kalam lah. So Wasil bin Atha ni bila dia adalah pelopor pada Mu'tazilah, dan Mu'tazilah adalah mazhab yang sangat mengutamakan akal.
sangat mengutamakan falsafah dan ilmu kalam. Okey. Kemudian Jahm bin Safwan pun ada sebut, Jahm bin Safwan ni ada penumpuk pada mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah. Yang telah mazhab akidah lah Jahmiyah ni. Kemudian Abu Huzail pun sama. Abu Huzail ni adalah daripada Mu'tazilah juga. Dan Imam Syafi'i ada menyebut, ini pada hadis sunnah Imam Syafi'i rahimahullah, menyebutkan tentang khabar ammah dan khabar khassah. Contoh macam mana? Khabar ammah tu yang tidak akan dinafikan mana-mana manusia, contoh umat Islam pergi ke Mekah. So itu betul lah khabar ammah lah. Adapun khabar khassah dengan keundangan yang datang daripada individu-individu, termasuklah jumlah 20, 10 dan sebagainya, tetapi dipanggil khabar. Maksudnya khabar yang kuasa khabar itulah, diriwayatkan oleh 10 orang ke 20 orang ke sebagainya. So itu adalah khabar dari sisi Imam Syafi'i. Banyak lagi penjelasan dia, kita boleh baca nota yang disediakan lah. Kemudian Qadi Isa bin Abban pun ada juga menyebut, ni pun ulama lughah juga. Ini ulama yang qadi pada zaman Umayyah, aku tak silap. Wallahu a'lam. Baik. Jadi di manakah kuasa khabar? Khabar yufidul ilm. Apa maksud yufidul ilm? Yufidul ilm bermaksud dia yufidu dalam kita nak senang terjemah sebagai menatijahkan. Betul Aziz? Menatijahkan. Yufidul ilm. Dia menatijahkan ilmu. Au yufidu zan. Menatijahkan zan. Jadi apakah beza ilmu dan zan ni? Apa beza dia? Ilmu ni dalam Melayu kita terjemahkan sebagai apa? Sebagai pengetahuan kan? Ke ilmu. Ilmu lah. Ilmu. Kita dalam bahasa Inggeris dia, orang Kelantan panggil knowledge. Kan? Orang Kelantan panggil knowledge. So, tapi ilmu ni dia ada satu makna tersendirilah. Yang Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah, ada menyatakan tentang ilmu, iaitu ilmu ni adalah sekejap, saya dah tulis tadi. Ilmu ni adalah ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa bi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang mana pengetahuan tu telah jazim, ataupun yang telah sabit kepada sesuatu perkara. Itu adalah ilmu. Adapun zan itu di bawah sikit pada ilmu. Yang mana dia ada muhtamal ataupun zan ni kita nak terjemah sebagai apa kan? That's why. Bukan masuk zan. Zan ni macam kurang sikit lah. Maknanya dia tak yakin 100%. Bukan ilmu 100%. Dia tidak betul-betul sabit dalam kepada satu perkara tersebut. Jadi itulah kuasa khabar, di mana dia berkait dengan hadis. So bila hadis adalah khabar, maka kita boleh menilai hadis tersebut sama ada dia benar ataupun salah, dia ilmu ataupun dhan, atau yakin ataupun dhan. Sebab berbincang tentang khabar, hadis hanya dikenal pasti melalui khabar. Ni saya kata tadi. Gitu tentang khabar. Yufidul ilm atau yufidul dhan. Baik, ada soalan setakat tu? So kita dah habis tentang ringkasan untuk bab taksim. Ada soalan? Sebelum kita masuk kepada pandangan akan keilmuan sesuatu kumpulan khabar. Okay. Saya sukalah kongsi bila kita sebut tentang zon, tentang ilmu dan sebagainya kan. Yakin. Di sana ada beberapa, atau bukanlah satu turutan yang ada yang ulama masyhur lah menyatakan tentang maratibul yakin kan. Maratibul yakin. Yang pertama adalah ilmu ataupun yakin. Maksudnya 100% benda tu betul. Kita yakin benda tu ada. Yang kedua adalah zon. Zon, sangkaan. Sesuai dia, sangkaan. Zon ni adalah sangkaan. Sangkaan yang kuat. Kita boleh kata sebagai 75% lah kan. Jadi yakin, dia ada zon. Kemudian 50% ada syak. Syak ni 50% lah. Kita pun tak tahu sama ada dia betul ataupun salah.
Ada dia tahu ataupun tak tahu. Asyak. Bawah pada asyak kita ada al-waham. Waham ni dia lebih bawah lagi daripada syak. Dia beragu-ragu. Dia betul ragu-ragu. Bawah daripada ragu-ragu ni. Ragu-ragu tu syak. Waham ni bawah lagi. Dan air sikit adalah al-jahlu. Tak tahu. Maknanya ataupun tak betul. Baik. So itu adalah sekadar perkongsian lah. Maratibu al-yakin. Baik. Kalau tak ada soalan, kita terus kepada topik yang ke-15. Pandangan akan keilmuan sesuatu pengumpulan khabar. Pada syarat nadhariyatul ma'rifah wa tawfiqul akhbar. Baik. So dekat sini kita akan belajar ataupun detail sikit beberapa pendapat tentang khabar oleh para ulama Islam kita. Yang pertama kita bagi kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Pelopor mazhab Hanbali. Bagus. Ataupun kita panggil sebagai Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, di sini kita keluarkan tentang khabar ahad je, kerana Imam Ahmad berkata, khabar ahad ni diterima sebagai ilmu. Meskipun tidak disepakati majoriti ulama. Yang pentingnya sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Jika sanad sahih, maka hukum mengamalkan khabar tersebut atau hadis tersebut adalah wajib. Faham? Sebelum tu lah saya nak ingat kembali lah khabar ahad ni apa. Khabar ahad ni adalah hadis yang tak menepati ataupun khabar yang tak menepati syarat-syarat mutawatir. Apa syarat mutawatir? Mutawatir ni apa? Mutawatir ni kalau kita mudah faham adalah satu khabar ataupun cerita yang diriwayatkan oleh ramai perawi. Dan masyhurnya dalam istilah dalam buku Rahbul Laith disebutkan mutawatir, dia sebut 40 orang kot, 40 orang perawi. 40 orang rawi dalam setiap tabakat yang mana mustahil mereka ni semua berdusta terhadap kisah tersebut. Ataupun dalam hadis kita panggil dusta ke atas Nabi SAW. Dia orang pun tak kenal, sahabat ini pun saling tak mengenali dan mereka meriwayat benda yang sama. 40 orang perawi dalam satu khabar. Itu adalah mutawatir. Adapun ahad, kalau kurang daripada tu. Biasanya yang kebanyakan dan majoriti hadis, semuanya khabar, hadis-hadis ahad. Ahad tahu bawah dia ada banyak lah kan. Ada masyhur, ada hadis apa lagi. Kalau ikut dari bilangan ada hadis aziz dan sebagainya. Itu khabar ahad. So pada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, khabar ahad ni boleh diterima. Dia diterima sebagai ilmu. Maknanya betul-betul sabit pada Nabi SAW dari sudut hadis. Meskipun tidak disepakati majoriti ulama. So para ulama mengatakan bahawa khabar ahad ni dia bukan ilmu. Dia bukan 100%. Orang Kelantan kata 100% sampai pada Nabi SAW. Yang penting sanadnya sahih. Apakah syarat-syarat sahih? Ada 5 tu lah. Apa syarat sahih? Ittisalus sanad. Apa lagi? Syarat-syarat sahih ada berapa? 5. Apakah syarat-syarat sahih? Boleh sebutkan. Ni kalau Raja hadis tak tahu syarat-syarat sahih ni, boleh. Tukar kos lah. Tak ada aku tak tahu. Kena baca balik lah. Kena kaji balik. Apakah syarat sahih? Ittisalus sanad. Marwi. Diriwayatkan oleh rawi yang apa? Dia ada 2. Adil dan dhabit. Min ghairi syuzuz wal ilal. Tanpa ada apa-apa syadz dan juga illah. So 5 tu. Selalu sanad, adil, dhabit, tak ada syadz, tak ada illah. So tu, kalau cukup semua lengkap syarat tu, maka jadi sahih lah sanad sesuatu khabar, sanad sesuatu hadis. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, kita bagi kepada Amru bin Bahr al-Jahiz. Ini ulama lughah. Al-akhbar mutawatir. Pada Imam Amru bin Bahr al-Jahiz mengatakan bahawa hanya mutawatir saja diiktiraf sebagai ilmu yang dipindahkan oleh wali-wali dan orang soleh. Ji'ul yakin, yang boleh mendatangkan yakin hanyalah khabar mutawatir. Adapun khabar ahad, khabar wahid, khabar wahid kandungan-kandungan oleh individu tertentu, iaitu khabar akhas, hanya diketahui kesahihannya dengan ditanyakan keilmuan pembawanya akan khabar itu dan disiasat perawinya. Ini mudah nak faham sebab maksud dia
Mudahlah, khabar ahad ni boleh diterima jika sanad dia sahih. Samalah kan? Sahih. Sebab dia kata ditanyakan keilmuan pembawanya. Bawa siapa? Rawi. Gitu. Macam nak tahu keilmuan rawi-rawi ni dengan cara jarhu wa ta'dil. Jarhu wa ta'dil. So kita dapat tahu personality para perawi hadis ni atau perawi khabar, maka kita tahulah apakah kedudukan khabar itu diterima sahih ke hasan ke dan sebagainya. Dan jika perawinya satu atau dua, boleh jadi jujur ataupun bohong. Saya itu sudah khabar menjadi husnul zan. Baik. So kalam Nabi sedikit hurufnya, banyak maknanya. Okey, ni tak ada apa. Ni maksudnya jawami'ul kalim. Antara terma yang paling berkait bila kita belajar hadis ni, Nabi SAW ni kalamnya adalah wahyu. Terus sekali bila sebut tentang hadis yang mengandungi syariat. Dan Nabi dia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya perkataannya sikit je tapi maknanya sangat-sangat luas. Sehingga boleh banyak, ada satu hadis tu yang mana satu kitab syarahkan satu hadis saja. Jawami'ul kalim, satu kalimah yang sikit tapi membawa makna yang sangat luas. Innamal a'malu binniyat, contohkan hadis tu. Banyak pecahan-pecahan ilmu-ilmu yang kita boleh keluarkan daripada innamal a'malu binniyat tu. Tu antaranya. So tu pendapat daripada Amr bin Bahar al-Jahiz. Ini korang kena ambil, kena highlight juga. Tengok balik nota yang daripada Dr. Qadir Husaini tu. Tengok. Dia cuba hafal sedikit sebanyak lah. Ini untuk nak korang faham dia. Hafal sedikit sebanyak terma-terma yang ada. Lepas tu, biasanya dia katanya 3 lah. Saya pernah tengok ada soalan yang past year yang lama sebelum ni. 2018-17 adalah yang tanya tentang ara'ul ulama' ain khabar. So, biasanya boleh sebut 3 ke 4. Tapi hafallah sebanyak yang mungkin. Faham, hafal dan faham. Okey. Seterusnya kita bagi kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik. Siapakah Abu Hasan Al-Ash'ari? Dia pelopor mazhab apa? Abu Hasan Al-Ash'ari pelopor pada mazhab Al-Asy'ariyah. Baik. Abu Hasan berkata bahawa khabar ni, ataupun sunnah khabar, sunnah mutawatir, ada 3 jenis. Apakah 3 jenis mutawatir tu? Yang pertama, tawaturan naqlan in qata'an udhur. Apa saja yang telah mutawatir dari segi naqal dalil, in qata'an udhur, maka tidak boleh tidak menerimanya. Terputuslah uzur untuk tidak menerimanya. Contohnya, akhbar an kaunihi wa ri'aihi, tentang alam semula jadi yang Tuhan telah nyatakan dalam Quran, Allah cipta sekian. Maka itu tak boleh lah untuk disanggah lagi. Dan benda itu memang mutawatir sebab Quran. Contoh. Kemudian ma tawatur fa'lan wa naqlan, apa yang telah mutawatir dari segi perbuatan dan naqal. Contohnya solat, adadul rakaat, kan? Contoh kita kecil-kecil dulu kan. Kita pun tak belajarlah hadis yang mengatakan zuhur tu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak, kita pun tengok mak ayah kita solat semua kan. Kawan-kawan solat. So, kita tahu, solat ni 2 rakaat, 3 rakaat. Kita belajar lah kan daripada sekolah kan. Subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. So tu fa'lan wa naqlan. Kemudian kita ada ma tawaturan hukman. Contohnya hukum rejam zina muhsan pada orang yang dah berkahwin. Sebab apa? Hukum ni ayatnya ada dulu kan. Dia ayat Quran. Tapi dimansuhkan. Dimasukkan ayatnya. Tapi hukumnya masih lagi kekal. So hukum tu masih lagi kekal. Kita tahu ada hukum rejam kepada penzina yang telah berkahwin ni. Tapi Malaysia tak buat lagi kan. Hukum hudud. Fikir-fikir kan. Tak ada. Jadi inilah hukum Islam lah. So sepatutnya orang-orang Islam cuba berusaha untuk mengimplementkan hukum Islam. Itu antaranya rajam zina al-muhsan dan juga al-masu alal khufain. Sapu atas 2 khuf ni untuk wuduk. Baik. Itu tentang mutawatir. Dari sisi Abu Hasan Asy'ari, khabar ahad pula adalah apa yang dipindahkan seorang yang adil kepada yang adil bersambung hingga Rasulullah. Yu'mal bihi wa la yuqta' ala ghaibihi. Diamalkan
dan diamalkan jika dia benar, jika dia sahih, tapi tak diamalkan jika dia tidak benar. So itu dari sisi Abu Hasan Asy'ari lah. Kemudian seterusnya kita pergi kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Abu Mansur Al-Maturidi adalah pelopor kepada mazhab Maturidiyah. Mazhab akidah juga. Jadi pun Asy'ariyah pun mazhab akidah. Sandaran dalil, kata Abu Mansur, sandaran dalil berkaitan akidah hanya diterima daripada Al-Quran dan hadis mutawatir sahaja. Baik. Jadi, dekat sini, hadis okay, tidak jelas, perlu ditakwil. So, dalam Quran, dalam dua nas dalil ni, apa-apa ayat yang tilalah dia tidak jelas, dia punya sebut dah jelas dah. Dia qat'iyah tu sebut. Qat'iyah tu sebut maksudnya pensabitan dalil tu memang dah 100% betul. Tapi dia boleh jadi zanniyah tu dilalah. Dilalah dia ataupun pemahaman dia masih lagi tak jelas. Maka pada mereka di sisi Abu Mansur, apa yang tidak jelas zanniyah tu dilalah, maka tidak diterima dan perlu ditakwil, difahami dengan cara diorang sendirilah. Adapun yang setelah qat'iyah tu dilalah, pemahaman telah jelas, maka perlu ditakwil. Contoh apa? Contoh Allah Maha Berkuasa, Allahu ala kulli syai'in qadir. Itu dah jelas dah. Contohan jelas, tidak perlu ditakwil. Adapun yang tidak jelas, itu membawa kepada perkara yang mungkin tidak jelas di sisi akal manusia. Contoh Allah istawa ala arsy, yadullah fawqa aydihim. Maka ni di sisi Abu Mansur Maturidi, ada juga Asy'ariyah, perkara ni perlu ditakwilkan. Dan pada mereka juga, di sisi Abu Mansur juga, hadis ahad tufidu dhann la yujibul alim. Hadis ahad hanyalah semata-mata menatijahkan zon sahaja. Ataupun ghalabatul zon, tapi tidak sampai ke tahap ilmu, tidak 100%. Maka sebab itulah mereka ini tidak menggunakan hadis ahad sebagai dalil untuk perkara-perkara akidah. Sebab pada mereka bila tak mutawatir, maka tidak boleh sama sekali digunakan untuk perbahasan ataupun hujah dalam bab akidah. Ni yang sebenarnya ada itu perkara yang kita boleh bincangkan lah, sebab dalil agama ni datang daripada Quran dan hadis. Betul. Jadi datang daripada Quran dan hadis. Hadis ni apa-apa yang sahih kita perlu terima. Hatta daripada akidah ataupun fiqh dan sebagainya. So bila dah sahih kita perlu terima. Maka di situ ada kekurangan lah yang kita boleh bincangkan. Dan kita pulang pada pendapat masing-masing nak pegang yang mana, tapi apa-apa hadis yang dalil yang sahih maka kita perlu terima. Imam Ahmad pun kata khabahat ni boleh sampai ke tahap ilmu, maka kita boleh terima untuk apa-apa perbahasan akidah. Begitulah. Next, seterusnya kita pergi kepada Al-Khatib Al-Baghdadi, mengatakan bahawa hadis mutawatir ada dua, iaitu lafaz dan juga makna. Ini pun jelaslah, kita pernah belajar sebelum ni kan. Mutawatir lafaz macam mana, mutawatir makna macam mana. Contoh yang paling masyhur lah, apa dia? Hadis mutawatir yang hadis mutawatir lafzi. Apa contoh yang paling kita belajar contoh je, kita buka hadis kita jumpa, ini contoh paling utama yang ada untuk hadis mutawatir. Apa dia? Cuba sama boleh sebut je. Saya rasa sekolah menengah pun bagi contoh ni. Dalam kitab ulum hadis Wallace pun gunakan contoh ni. Betul, masya-Allah. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan fala tabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya hadis yang telah mutawatir secara lafzi. Dia ada banyak juga lafaz yang lain. Tapi lafaz ni pun memang dah banyak dah. So memang dah jadi mutawatir lafzi dah. Adapun mutawatir makna, apa contoh yang selalu digunakan? Apa dia contoh? Hadis mutawatir maknawi. Hadis mengangkat tangan semasa berdoa. Itu pun selalu digunakan sebagai contoh. Maknanya banyak hadis tentang doa dan kebanyakannya memang mengatakan bahawa memang menunjukkan bahawa hadis Nabi mengangkat tangan semasa berdoa. So perbuatan itu telah menjadi mutawatir. Okey. Kemudian khabar ahad, tidak cukup sifat mutawatir yang 5. Itu saya katakan tadi lah.
Khabar adalah apa-apa hadis yang tidak menepati syarat mutawatir. Okey. So klasifikasi jenis khabar ada 3. Yang pertama, diketahui kebenarannya, ya'lamu sihhatahu, kemudian yu'lamu sihhatahu, kemudian diketahui kecacatannya, yu'lamu fasaduhu. Dan yang ketiga, la ya'lamu ala wahidin minal amrayn. Tak tahu sama ada benda tu betul ataupun salah, sahih ataupun tidak. Contohnya apa? Perkara-perkara yang dia yang syubhat. Kita tak tahu benda ni betul ke salah. Dia masih lagi khabar. Kita boleh tahu, mungkin kita boleh, benda tu boleh disimpulkan sebagai benar ataupun salah, tapi kita tak mampu, kita tak dapat nak betulkan, dapat nak klasifikasikan, okay, ni betul ke salah. Dia bukan tidak boleh, tapi kita tidak mampu, tidak diketahui itu salah ataupun benar. Okay, so itu dah sedikit sebanyak tentang perbahasan tentang khabar. Saya kata ada persoalan tentang khabar. Biasa khabar ni kita dengar masa apa? Masa i'rab kan? Khabar marfu. Khabar marfu wa alamatul rafi'i dhammah. Itu antaranya lah kan. Kita baca rafa, khabar, rafa dan sebagainya. So itu khabar lain lah. Tapi ini pun khabar juga. So kalau kita nak tahu sebab setiap fan ilmu tu mesti ada beberapa terma yang digunakan, terma yang sama digunakan tapi pemahamannya lain. Contohlah saya bagi. Kalau korang yang belajar sains kan kat sini kan, kita dah belajar tentang vektor. So vektor ni ada dalam 2 subjek. AdMath ada, biologi pun ada. Jadi dalam AdMath, vektor tu lain. Biologi, vektor tu lain. So tu bang, contohlah kebanyakan terma-terma yang ada, dia ada banyak definisi mengikut topik perbincangan yang kita sedang bincangkan. Ada siap dia lah konteksnya. Okay, ada soalan Kalau malu-malu kucing nak tanya voice, boleh komen. Kalau memiliki keberanian, boleh voice. Sama-sama share ilmu ataupun yang macam nampak saya kesilap urai ke, boleh maklumkan juga terus. Baik, seterusnya pergi kepada topik ke-16. Atharu nadhariyatul ma'rifah, atharu nadhariyatul ma'rifah fi thaqafati tashih. Kesan teori ilmu ma'rifah ke atas budaya pembetulan. Tashih, dalam budaya tashih. Jadi menurut ulama Syafi'iyah sebelum tu, apakah itu tashih? Apakah itu budaya tashih? Budaya tashih ni adalah budaya untuk nak memastikan satu khabar tu sahih dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, ni ada sebut tentang amdah atau umum lah. Ilmu ammah dan ilmu khassah. Ahlul kalam telah memecahkan ilmu kepada 2, kepada 3. Yang pertama adalah ilmu mutlak, ilmu daruri, qata'i. Contohnya yang berkaitan dengan hissi, baca indera dan juga logik akal. Yang kedua adalah ilmu dhanni, yakni ilmu yang bersifat kemungkinan. Dan dia tidak dipanggil ilmu dan hujah menurut ulama usul dan kalam. Itu dhanni itu yang kita telah bahaskan sebelum ni lah, pada dhanni itu. Yang ketiga adalah ilmu al-iktisabi, ilmu iktisabi, yang mana ilmu yang kita dapat setelah melakukan kajian. Ilmu yang lahir selepas kajian yang didapatkan dengan usaha-usaha yang tertentu dan bukan dapat secara tiba-tiba. Contoh, kita buat bahas, kita membaca, fikir, teliti dan sebagainya. Dan antara nama lainnya adalah ilmu nazari ataupun istidlali. So ini di sudut ilmu kalam lah. Kenapa kita kena tahu tentang 3 perkara ni? Sebab sekalian perkara-perkara ni ada berkait dengan thaqafatut tashih, budaya pembetulan, budaya tashih yang akan digerakkan oleh para ulama hadis. Baik.
Setelah perbincangan pengajar ilmu, muncullah gerakan-gerakan pembetulan terhadap kitab-kitab hadis dan sunnah. Baik. So kita terus kepada sambungan. Okay. So tadi kita dah sentuh sikit tentang bab 16 tentang teori ilmu. So semua perkara ni berkait dengan usaha-usaha para ulama untuk memastikan hadis itu, kedudukan hadis tersebut. Ada soalan ke? Okay, seterusnya kita ke bab yang ke-17. Para ulama hadis dan gerakan mengangkat sahih dan sunan. Ashabul hadis wa harakatu tashih was sunan. Okey. Di sini ada beberapa lah diceritakan tentang pelopor. Di sini berarti sikit lah. Muhammad bin Sa'd, Muhammad bin Yahya, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal. Ini antara nama-nama yang besar lah dalam hadis. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, ini Muhammad bin Sa'd. Mereka ni memastikan satu laporan ataupun khabar oleh individu itu harus dikumpulkan semua jalan dan tidak boleh diambil satu saja pengumpulan riwayat. Contohnya, ni maksudnya apa? Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Jam'ur riwayat. Jam'u ar-riwayat. Kenapa perlunya jam'u ar-riwayat ni? Supaya kita boleh nilai hadis tu macam mana. Ada, kalau hadis tu daif lah contoh. Satu hadis tu daif, yang ringan. Itu kita dapat pula hadis lain yang sama, tapi itu hasan contoh. Maka yang daif tu boleh dinaikkan taraf. Dinaik tarafkan. So itu yang maksud. Mereka ni, semua hadis yang berkaitan dengan satu topik-topik ni, topik-topik tertentu, lapan-lapan tertentu, perlulah dijamakkan mengikut teks-teks yang dibincangkan supaya kita boleh tahu nilai ataupun pengkategorian hadis tersebut diterima ataupun tidak. Seorang itu harus menguasai 300,000, 400,000, 500,000 jalur laporan untuk diterima kekuatannya. So ni pengkategorian pengumpul hadis. Kan 300,000 apa? Ingat Al-Hafiz ke, Al-Hakim ke, apa? Ingat tak? Ni korang tengok sendirilah, bila kerja sendiri. 300,000 tu ada istilah dia. Apakah istilah dia panggil? Orang yang telah menghafal 300,000. Yang batas 400,000 hadis, apa istilahnya? 500,000 apa? Kalau Imam Ahmad adalah Al-Imam. Sebab Imam Ahmad telah menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis, bayangkan saudara sekalian. Kita hafal Arba'in Nawawi pun dah semput kan. So Imam Ahmad bin Hanbal hafal 100 hadis. Sangat-sangat ramai. Sangat-sangat banyak. Jadi tapi kita perlu tahu bila kita dengar tentang orang hafal hadis banyak, 100,000, 200,000, 500,000, sejuta. Adakah itu hanya memang semuanya hadis yang berlainan? Adakah itu 100 juta hadis tu, 1 juta hadis tu semua hadis berlainan? Tidak. Itu sebenarnya banyak tu sebab sanad-sanad yang berlainan. So boleh jadi satu hadis ada berpuluh-puluh hatta ratusan sanad. Berpuluh-puluh sanad. Jalur yang berbeza. Sebab kita ada banyak. Mungkin ada daripada A, daripada B, daripada C. So C tu pecah. Daripada B pecah, D pecah. So bawah D tu pun ada banyak lagi pecah. So semua jalur-jalur tu pun dikira sebagai hadis. So, sebab itulah para imam muhaddits ini banyak menghafal hadis. Sebab dia orang banyak hafal sanad. Banyak hafal sanad hadis. Jadi itu yang menyebabkan tak peliklah kalau dia orang hafal 300,000, 500,000, 400,000. Sebab matanya boleh jadi sama ataupun hampir sama, tapi riwayat yang sangat banyak. Sanad yang sangat-sangat banyak. Okay. Kemudian menurut Imam Syafi'i rahimahullah, laporan-laporan individu ataupun khabar-khabar individu turut berfungsi secara jelas dan tegas dalam lapangan perundangan ataupun syariah. Cara menggunakan kaedah hukum berbeza dengan adanya perbezaan lokaliti, perbezaan tempat. Ini dah masuk kita dengan usul fiqh lah, macam mana hadis-hadis ni semua, khabar-khabar ni digunakan untuk sebagai istidlal kepada hukum-hukum syar'i. Contohnya kalau di Baghdad. Di Baghdad ni kita banyak terkenal dengan sebagai apa? Ahli ra'i kan? Ahli ra'i. Ataupun akal. Atau di sana ada amal ahli Kufah ke? Saya tak ingat kalau yang di
Iraq ni. Kemudian di Madinah mengangkat satu usul fiqh a'mal al-Madinah. Ni diambil ataupun dipakai oleh mazhab Maliki. Jadi setiap tempat ada caranya. Ada cara mereka menggunakan hadis tapi tak disusun seperti yang telah disusun oleh Imam Syafi'i. Dalam Ar-Risalah disebutkan macam mana kita nak tahap rujukan ataupun turutan rujukan yang perlu digunakan untuk pensyariatan. Yang pertama tengok dari Imam Syafi'i, tengok rujuk Al-Quran dulu, kemudian hadis, dan hadis tu apa tarif, ikut marfu' dulu, mauquf dulu, maqtu' dulu dan seterusnya lah. Ada ijma', ada qiyas dan sebagainya. So saya fikir korang pada tahulah masih marfu', mauquf dan maqtu'. Marfu' apa? Marfu' adalah hadis yang sampai pada Nabi. Pada sahabat, tabi'in, sahabat Nabi. Mauquf yang berhenti pada sahabat. Maqtu' yang berhenti pada tabi'in. Okey. Hasilnya Imam Syafi'i mengatakan bahawa laporan-laporan khabar-khabar individu yang datang dan bertebaran di seluruh dunia ini perlu disemak untuk memastikan dia boleh diterima dalam ahkamu asy-syar'iyyah. Dan natijahnya kerja ahli hadis menjadi berguna bagi al-hakim, peguam yang sebelum tidak ada disiplin atau cara yang jelas untuk digunakan dalam perundangan. So semua ni pengkategorian hadis ni akan membantulah semua yang berkait dengan syariah nak memastikan, nak menetapkan hukum ni halal ke, haram ke, makruh ke, sunnah ke dan sebagainya. Baik. Imam Syafi'i meletakkan kerangka global menjadi asas kepada pembukuan sunan ataupun disebut sebagai khabar-khabar ahad yang berkuasa. Untuk Khairi Husaini dulu, dia selalu guna perkataan berkuasa ni. Khabar yang ada kuasa, kuasa yang diterima, 100% diterima, 50% diterima. So tu kuasa pada khabar lah. Gitu. Baik. Kemudian kita pergi ke masih lagi bab yang sama, Juhud Syafi'i fi bayani daulul hadis fil majal fiqhi. Tidak pernah ikut. So di sini semua jelas. Di sini permulaan pembukuan sunan di zaman Imam Syafi'i dan setelahnya. Okey. So kerangka global yang Syafi'i telah rangkakan ini menatijahkan kebangkitan atau penulisan sunan. Antaranya yang terawal Sunan Abu Qurrah, Sunan Sa'id bin Mansur, Sunan Ad-Darimi. Okay. Jadi zaman tu banyak sunan-sunan ditulis. Kan? Sunan apa lagi? Ditulis daripada awalnya. Dan setelah bila ada banyak sangat penulisan sunan ni, maka muncullah peringkat seterusnya yang dipanggil sebagai sihah ataupun kutubu as-sihah, yang mana lebih berkuasa daripada khabar ahad tadi. Baik. Sahih lah maknanya kutubus sihah ni, kitab-kitab yang mengandungi hadis-hadis yang sahih, yang mana lebih, dia adalah satu taraf ataupun level daripada tertinggi lah dalam khabar ahad. Dan sahih pun ada dua kan, dia ada sahih yang lafzi dengan maknawi lah sahih kan. So itu pun ada sahih seri. Jadi yang paling kitab sahih yang paling terkenal sekali di abad di dunia ini apa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Di sini kita akan mendalami sedikit tentang Sahih Al-Bukhari. Saya nak tanyalah, siapa yang tahu apa nama panjang kitab Sahih Bukhari? Menarik ni sebab kita selalu sebut Sahih Bukhari. Tapi apa nama panjang sebenar kitab Sahih Bukhari? Panjang nama sebenarnya. Tapi dalam kitab dia tulis kitab Sahih Bukhari. Siapa yang tahu? Kalau siapa yang tahu ni, saya menjalankan kursa bagi hadiah lah kepada mereka yang menjawab. Okey, ada yang tahu? Apakah boleh chat ataupun ni ikutlah nak tengok Google ke, tak tengok apa, tapi kalau tak tengok lagi bagus. Siapa pun yang hafal nama panjang Sahih Bukhari? Sini ada tulis kat ni, Al-Jami' As-Sahih. Jadi panjang lagi nama dia lepas tu. Kalau korang tak dapat jawab, saya jawab lah. Dan kalau saya jawab, nanti aku sanggup bagi hadiah kat saya.
Lagu lah. Tak ada. Cubalah tengok sikit. Janganlah bagi saya cakap seorang. Kesian saya. Oh, ini bagi birthday party je. Sekejap lah. Nama panjang Sahih Bukhari adalah Masya Allah, bagus. Al-Jami' Al-Musnad Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ada sekali tu. Wa sunanihi wa ayyamihi. Terpanjang nama Sahih Bukhari ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab apa nama dia panjang? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Sebab apa? Sebab Sahih Bukhari itu sendiri dia merangkumi semua nama ni. Kalau kita belajar, korang baru belajar kan? Ada tentang Al-Jami', tentang Al-Musnad, sebagainya. So, Sahih Bukhari ni merangkumi nama-nama cara penulisan ni. Al-Jami'. Dapat Al-Jami' sebab dalam tu ada hukum-hukum fiqh. Al-Musnad. Sebab apa? Sebab hadis dia ada sanad. As-Sahih. Sebab sanad dia sahih. Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah. Apa Al-Mukhtasar? Sebab hadis-hadis sahih dia masukkan, hadis yang dimasukkan bukanlah semuanya hadis, bukan semua hadis sahih yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Maknanya bukan, tak semua hadis sahih yang Bukhari masukkan dalam sahih dia. Itu dia kata Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Sebab kalau Bukhari mengatakan, memang dia tak masukkan semualah dalam Sahih Bukhari supaya dia tak jadi panjang. Supaya Sahih Bukhari ni tak jadi panjang. Kalau sekarang pun dah panjang, dah mutasar pun dah panjang, apatah lagi kalau Al-Bukhari letakkan semua hadis sahih dalam sahih dia. Dan cara pemilihan hadis sahih oleh Al-Bukhari pun sangat-sangat ketat. Sebab itulah dia tak ada semua hadis sahih tu ada dalam Sahih Bukhari. Sebab cara penilaian kesahihan sanad oleh Bukhari sangat-sangat ketat. Nanti kita akan pergi. Kalau saya ingatlah. Okay. Baik, seterusnya faktor penulisan Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Bukhari. Setelah sunan banyak tadi, muncul dalam gerakan untuk menulis kitab sahih. Baik. Beliau mendapati, Al-Bukhari mendapati banyaknya campuran hadis-hadis dhaif di dalam penulisan buku-buku hadis yang sebelumnya. Sebab bercampur kan semua satu hadis dalam sunan. Pada sunan tak semestinya semua hadis sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu' sekalipun. Jadi Al-Bukhari mengatakan bahawa ini perlu, dan guru kepada Al-Bukhari iaitu Ibn Rahawayh ataupun Ishaq bin Rahawayh ada menyarankan untuk Al-Bukhari menulis kitab sahih. Mengatakan bahawa ni korang kena hafal lah. Kalau boleh hafal kisah ni. Saya ni panjang sikit tapi sini kita letakkan pangkal ayat ke pangkal ayat lah. Ayat yang kita perlu highlight lah. Ibn Rahawayh katakan kepada Sahih Bukhari, kepada Bukhari, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran sahihi sunnati Rasulullah." Alangkah baiknya kalau kau buat jamakkan kitab yang tentang kita yang sahih hadis yang sahih berkenaan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah antara pertama yang menyebabkan Al-Bukhari ingin menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga ada kisah Imam Bukhari jumpa dengan Nabi SAW. Mimpi berjumpa Nabi SAW. Dan ini korang boleh baca lah dia punya kisah mimpi tu dalam nota, dalam muka 6. So boleh baca lah sendiri. Kalau kita teruskan baca jadi lama pula. Baik, terusnya kritikan terhadap Imam Bukhari. Tuduhan masyayikh Naisabur terhadap beliau. Okay. So Al-Bukhari ni dia ada satu fasa dia berihlah ke Naisabur untuk mengajar. Dan di sana ada guru beliau dulu iaitu Muhammad bin Yahya.
Jadi Imam Yahya ada juga beberapa masyayikh yang ada di Nisabur hasad kerana tengok Bukhari ni banyak sangat pengikut dengan hadis pada kan. Dan mudah ceritanya Bukhari dia dituduh ada akhlak yang menyimpang. Di sini mengatakan inna Muhammadan bin Ismail yaqul al-lafdhu bil Quran makhluk. Sungguhnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail ni nama untuk Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bahawa lafaz Quran tu makhluk. Siapa yang kata macam ni? Imam Bukhari katakan bila ada orang tanya kepada beliau. Kisahnya ketika tu di Nisabur, Al-Bukhari datang dan disambut dengan penuh meriah oleh masyarakat dan para ulama-ulama hadis, para ulama di Nisabur. Antaranya adalah Muhammad bin Yahya, guru beliau. Dan bila Bukhari datang, bila Bukhari buat kelas, ramai orang datang. Ramai orang belajar nak ambil hadis daripada Al-Bukhari sehingga melimpah dekat luar masjid ni, tempat-tempat yang dibuat daurah. Jadi, bila orang datang kuliah Bukhari, tak ramai orang datang kuliah masyayikh ni. Dan antaranya Muhammad bin Yahya. Jadi, diorang pun iri hatilah sedikit. Biasalah orang agama ni pun memang adalah dia punya deki-deki dia. Tapi ni semua akran. Baik. Kemudian bila begitu adalah orang-orang yang cuba mencucuk jadi batu api dia kan. Adalah beberapa kumpulan yang nak test Bukhari ni, akidah Bukhari. So dia tanya, lafaz Quran ni macam mana? So Bukhari kata makhluk. Dia betul lafaz Quran yang kita sebut ni makhluk lah. Kan? Dan banyaklah perbahasan apa akidahnya. Pada masa tu kalau sebut macam tu memang sangat-sangat asing. Sebab para imam Ahlus Sunnah pada ketika itu memang yang paling mudah dan selamat akidahnya mengatakan bahawa Al-Quran tu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Dan disebut makhluk ke apa. Mudah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, bila ditanyakan, Imam Ahmad bin Hanbal ni pernah dipenjarakan hatta disebat kerana mengingkari Mu'tazilah yang berkuasa pada zaman tu di bawah Khalifah Al-Ma'mun dan Mu'tasim dan Al-Wathiq. Paksa dia sebut Al-Quran ni makhluk. Mu'tazilah paksa. Tapi Muhammad kata apa? Al-Quran kalamullah khairu makhluk al-azidu ala zalik. Quran ni kalamullah, bukan makhluk dan aku tak akan tambah apa-apa. Pada ketika itu sangat-sangat patut Imam Ahli Sunnah ni semua pegang bahawa Al-Quran kalamullah, mudah. Tapi Al-Bukhari dia sebutlah bahawa dia ada falsafah sikit semua kan. Jadi bila berlaku perkara tu, benda ni sampai kepada Muhammad bin Yahya, guru dia. Dan benda tu jadikan mereka ni semua pun hebohkan. Oh, Bukhari kata Quran ni makhluk, akidah dia cacat, Mu'tazilah sebagainya. So menyebabkan untuk nak bagi orang tak pergi, tak ramai orang dekat kuliah Al-Bukhari. Jadi itu antara hasad lah yang berlaku. Sedangkan dia boleh je nak tanya, Bukhari betul-betul apa yang kau maksudkan dan sebagainya. Jadi selepas itu Imam Bukhari pun dipendekkan cerita, Imam Bukhari pun dibuang daripada negeri itu, dia diusir, ada perjalanan ke tempat yang lain. Al-Bukhari meninggal dunia, wafat. Itulah. Dan antara perkara yang menarik juga kita sebut, yang kita nak nukilkan, Imam Muslim yang Sahih Muslim tu pun, Imam Muslim berguru dengan Imam Ahmad, dan pada masa yang sama berguru dengan Muhammad bin Yahya tadi, guru kepada Imam Bukhari. Jadi kerana Imam Muslim ni dia sangat disuka yang kuliah Bukhari lah, jadi dia pulangkan semua hadis yang diriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya. Dia pulangkan sebab dia nak ikut, dia tak nak ada apa-apa ni pertelingkahan dengan guru dia Muhammad bin Yahya tu. So dia pulangkan. Dia pulangkan dan dia belajar dengan Bukhari lah, isteri dengan Bukhari. Dan kalau tak silap saya lah, kalau Haziq boleh betulkan, saya rasa dalam Sahih Muslim tak ada hadis yang riwayat daripada Al-Bukhari dan Muhammad bin Yahya. Tak ada. Sebab dia nak elakkan fitnah tu lah. Tapi Al-Bukhari sendiri dia ada je riwayat daripada Muhammad bin Yahya. Tapi dia tak sebut nama penuh Muhammad bin Yahya. Dia sebut Muhammad je. Tapi kita boleh tengok, kalau tengok sanad semua,
kita tahu, oh Muhammad ni dimasukkan adalah Muhammad bin Yahya. Kenapa Muhammad Bukhari tak sebut nama penuh? Sebab ada adalah pertelikan peribadi. So tu lah, tak disebutkan. Baik, itu adalah kritikan pada Imam Bukhari. Tapi ni berkaitlah dengan hadis. Sebab apa? Kalau dah akidah tak betul, jadi tak adil lah. Dia bukan tak adil, maknanya orang yang dia tidak jadi seorang perawi yang adil yang dobek tu kan. Jadi dia tidak meliputi maksud adil. Kerana akidah dia tak betul. Baik, itu semua faham kot. Kemudian ni apa ni? Qala Ibn Yahya ad-Duhli ra'aituhu bi Makkatin yattabi'u Syamkhadah. Syamkhadah ni orang yang kalau terjemahkan sebagai apa Bila menjawab ketika memasuki Mekah tidak ada seorang muhadis pun yang dikenalinya dan si Syamkhadah ini mengenali muhadisin, maka didekatinya untuk mendekati mereka. Syamkhadah ni orang yang nampak sombong lah dengan ilmu. Tapi itu tuduhan terhadap Bukhari. Tapi sedangkan Bukhari sangat-sangat alim dan sangat-sangat tawaduk dengan ilmunya. Dan kalau kita pernah dengar kisah tentang Al-Bukhari, dia membetulkan sanad Bukhari ke tu, yang dibetulkan sanad orang datang pada dia, kemudian orang baca, orang nak test ilmu dia kan, ilmu hadis dia, datang kemudian sebutkan 100 hadis yang mana hadis tu dah ditukar-tukar sanad dan matan dia. Kemudian Al-Bukhari jawab satu-satu betulkan. Ni kau sebut hadis ni, sebenarnya hadis ni sanad dia yang ni. Tu nak menunjukkan Bukhari pintar lah. Gifted sangat-sangat manusia yang bagus, mahir dalam ilmu hadis, yang dhabit hafalannya. Kemudian kritikan terhadap Imam Muslim. Kisah Imam Muslim menghantar kembali apa yang diriwayatkannya dari Ali Al-Madini dan mengatakan la arwi anka abadan. Itu korang boleh baca dalam nota untuk lebih jelas lah. Tapi cuma untuk ini dalam soalan exam saya fikir korang kena baca dan hadamkan tentang faktor penulisan Jami' As-Sahih. Dia pun boleh ada juga kritikan pun boleh masuk. Sebab saya yang 2017-18 kot ada masuk tentang kritikan dan penulisan Jami' As-Sahih ni. So boleh bacalah dan juga hadamkan dan hafal. Ni pun Abu Zur'ah ni barang itu yashkunan bin Ahmad bin Isa ni pun tak ada apa. Kita skip dulu. Okey. So ini apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Fa'tadhara ilahi Muslim wa qala innama akhrajtu hadha al-kitab wa qultu huwa sahih wa lam aqul in ma lam akhrajuhu fi hadha al-kitab dha'if innama akhrajtu hadha min al-hadith as-sahih la yakunu majmu'an indi wa lam aqul in nama siwahu dha'if. Muslim mengatakan bahawa sungguhnya aku telah memuatkan hadis-hadis dalam kitab. Taklah semua ni senang dan mudah faham. Imam Muslim kata hadis-hadis apa yang telah aku keluarkan, hadis-hadis dalam kitab ni adalah sahih. Tapi aku tak katakan hadis-hadis yang selain daripada hadis dalam hadis aku ni, dalam kitab aku ni dhaif. Maknanya di luar sana pun ada hadis sahih yang lain. Ni ada satu perkara yang saya nak kongsikan lah. Kenapa kan? Kalau dalam ilmu hadis, dalam kitab-kitab hadis, kita sebutkan ulama menggunakan istilah akhrajtu. Aku mengeluarkan hadis dalam kitab. Kenapa? Kenapa tak kata aku letakkan hadis dalam tu? Wada'tu al-hadis fi kitab hadha kada wa kada. Kenapa sebut akhrajtu? Kan? Akhraj al-Bukhari contoh. Disebut kan hadis, berarti dia punya takhrij akhrajahu Bukhari, akhrajahu An-Nasa'i, akhrajahu At-Tirmidzi. Kenapa akhrajahu? Kenapa tak wada'a ke kan? Wada'a ke letakkan ataupun adkhala memasukkan. Kenapa akhraja? Sebabnya ni saya dengar kuliah daripada Syekh Maulana Asri Maulana Asri Yusuf mengatakan
Kenapa akhraja? Sebab hadis ni dalam satu lembah yang tersorok. Lembah tersorok itu pada hadis Nabi. So bila kita nak keluarkan satu benda, kita nak ambil satu benda daripada tempat yang tersorok, maka kita keluarkan lah. So kita keluarkan mutiara hadis ni daripada tempat yang tersorok, yang tempat yang kita kena takim dulu, nilai dulu benda itu sahih ke tak semua. So kita keluarkan dan letakkan dalam kitab kita. Kita keluarkan dan tulis dalam kitab. Lepas itulah dipanggil akhraja. Mengeluarkan. Sebab dia adalah satu mutiara yang tersorok. Begitu. Sebab itulah digunakan terma akhraja, ikhraj. Kan? Itu sedikit lah kan, aku kongsikan semua orang kan. Baik. So setakat tu ada beberapa soalan tentang saqafatut tasih, harakat tasih, gerakan pentasihan ada tu. Saya fikir semua jelas ke? Ada soalan? 10.42 sejam 11 sebab insyaAllah. Okey, saya dah tutup soalan. Kita terus pergi kepada bab ke-18 sekejap. Baik. Soalan ke-18, topik ke-18. Kenapa dipilih dua sahih sahaja? Iktibar sahih. Ataupun kenapa dua sahih ni dia yang paling popular? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan banyak lagi sahih-sahih yang lain. Kan? Contoh kita ada kan ini ada urutan perkembangan penulisan kita sahih. Yang awalnya kita ada Sahih Ad-Darimi. Kita ada Sahih Bukhari lah. Sahih Muslim, Sahih apa lagi? Tabari pun ada, Samarkandi pun ada, Jami' Sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih apa lagi? Daruqutni, Sahih Al-Qurtubi, banyak lagi Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, Ibnu Haram pun ada. Banyak lagi sahih-sahih yang ada. Tapi kenapa Sahih Bukhari dan Muslim saja yang diangkat? So antara sebabnya di sini ada tiga individu utama yang menjadi pelopor pada sahihain. So inilah ada tiga nama yang menyebabkan Sahih Bukhari dan Muslim menjadi antara sahih yang paling famous ataupun masyhur, iaitu Ibnu al-Akhram, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim An-Naisaburi. Okay. Sebab apa? Ibnu al-Akhram, ni guru kepada ni lah, Al-Hakim juga. Dia mengatakan ada pertelikan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Jadi Ibnu al-Akhram ni dia menggunakan hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim untuk menyokong hujah-hujah mazhab Syafi'i. Sebab itulah bila hadis-hadis ni, hadis sahih-sahih ni digunakan dalam mendukung mazhab, maka dia akan jadi famous. Dia diriwayatkan sampai Bukhari. So jadi famous lah. Daripada mana ni? Hujah fik ni. Ada kitab sahih Bukhari. Kena jadi famous. Dan mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. So Ibnu al-Akhram pun ada mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan Daruqutni. Pun sama juga dia kata ada pertelingkahan antara Syafi'i dan Hanbali. Maka Daruqutni melihat Sahih Bukhari Muslim sebagai rujukan penting untuk mendukung mazhab Syafi'i juga. Begitu. Dan pakar dalam so Daruqutni juga adalah pakar dalam ilmu ilal, ataupun kecacatan yang tersebut ilmu ilal, kita butuh tahu. So Daruqutni pun ada mengkritik. Kalau kita belajar kelas ilal hadis kan, ilal hadis yang diajar oleh Dr. Sa'id pun kita ada banyak menggunakan daripada Daruqutni. Daruqutni pun ada antara ulama yang mengkritik juga Sahih Al-Bukhari. Kerana ada yang dalam hadis Al-Mu'allaq kan, hadis Mu'allaq, ataupun ada Daruqutni yang mengkritik. Kemudian ada Daruqutni ada 9 karya berkait dengan Sahih. Baik. Next kita pergi kepada Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim adalah anak murid kepada kedua-dua tokoh yang tadi, Ibnu al-Akhram dan Daruqutni. Dan sebagai pemain utama yang menggabungkan idea kedua-dua tokoh dan menjadi nama besar yang meletakkan gagasan i'tibaru as-sahihain. Maksud i'tibaru sahihain? Maksudnya yang menggunakan
hadis saya daripada syarat-syarat sahihain. Dan mengasaskan ilmu baru iaitu Ma'rifatul Ulumul Hadis, ini nama kitab, yang mana sebelum itu lebih dikenali di ilmu Ar-Rawi wal Wa'i, dan meletakkan gagasan sahihain dalam ilmu hadis. Okey, itu jelaslah maksudnya Al-Hakim ni dia banyak menggunakan Sahih Bukhari dan Muslim ni untuk menggagaskan ilmu apa ni menyoroti lah, mengklasifikasikan ilmu-ilmu hadis. Al-Hakim tentang takhrij, kemudian takhrij menurut Al-Hakim sebelumnya dikenali sebagai ilmu menjejak sanad hadis, yang mana hadis sanad ini ditanyakan kepada perawi sehinggalah kepada Nabi. Dia punya turutan tu. Dan selepas sebelum ni maknanya yang zaman dululah, dan selepas ada iktibarus sahihain, maka hadisnya telah direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi takhrij ni, bila kita buat takhrij, kita akan ambil daripada kitab-kitab ni. So bila Al-Hakim dia menceritakan tentang takhrij, lepas adanya kitab Sahih dan Bukhari dan Muslim ni, dia banyak menyandarkan kepada kepada yang dikeluarkan daripada siapa? Daripada kitab mana? So itulah takhrij. Sebab bila sampai Al-Bukhari dan Muslim, kita tahu dah benda itu sahih. Benda itu memang sampai pada Nabi. Macam tu. Okey. Kemudian ni saya terangkut ini mudah je tentang al-istidrak. So al-istidrak adalah an yukharrij al-muhaddits ahadits ala syartin kitabin akhar lam yakhrujuha sahibul kitab duna ilzam minhu. So Al-Hakim dia terkenal dengan satu kitab yang bernama Al-Mustadrak, Al-Istidrak. Al-Istidrak ataupun Al-Mustadrak ni ada satu penulisan kitab hadis. Kalau kita belajar kan, dalam tarikh dirasat ada satu penulisan hadis dengan cara mustadrak. Apa tu mustadrak? Mustadrak ni adalah satu cara penulisan, kita kumpulkan hadis atas syarat-syarat yang telah syarat-syarat kitab lain dalam mengumpulkan hadis tersebut. Tanpa menggunakan hadis-hadis yang ada dalam kitab yang dirujuk tu. Contoh kan, Al-Hakim ada Mustadrak Al-Hakim. Jadi Mustadrak ni dia maksudnya adalah tambah az-ziyadah fi adadil hadis as-sahih ala ma fi sahihain ala syartihima. Maksudnya Al-Hakim dia keluarkan hadis-hadis lain yang tak ada dalam Sahih Bukhari, ada hadis sahih yang tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana pada penilaian dia syarat sahih dia tu sama dengan bagaimana syarat sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya dia ambil syarat-syarat yang Bukhari dan Muslim telah tetapkan untuk mensahihkan satu hadis, dan dia cuba apply kepada hadis-hadis yang lain. So bila hadis lain tu kena dengan syarat Bukhari dan Muslim, maka dia masukkan dalam Mustadrak dia. Faham ke? Aku belik ni kan. Ziyadah fi adadil hadis as-sahih ala ma fi sahihain ala syartihima. Dan Mustadrak lah ni artinya kita ada tertabuk dengan al-waman. Ayati mamul ila kitab min kitab al-hadis fajulisimu sahibul dhalika al-kitab bidhalika al-hadis ataraka al-kitab. Baik. So ini adalah tentang istidrak dan juga tentang kenapa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu difamouskan. Okay. Hadis yang dipersetujui 5 muttafaqun alaih. Okay. Muttafaqun alaih adalah yang dipilih Bukhari, bukan ni hadis yang dipersetujui. Okay. Hadis yang dipilih Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan para adil hingga sahabat. Sahabat hanya ada satu perawi. Dan hadis diriwayatkan para tabi'in yang kuat daripada sahabat, tetapi setiap mereka hanya ada satu perawi. Diriwayatkan oleh individu kuat dan seterusnya dengan jalur ahad. Hadis memang daripada silsilah keluarga, contoh Sahifah Amr bin Shu'aib. So ni hadis yang dipersetujui lah, bukan. Muttafaqun alaih ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. So ini adalah muttafaqun alaih. Tapi yang lain ni bukanlah. Yang lain ni semua hadis yang dipersetujui, yang makbul. Okay.
Ini ada juga hadis yang tak dipersetujui, iaitu mukhtalaf fi sihhatiha. Pertama adalah mursal tabi'in, kemudian hadis mudallas, mursal di bawah tabi'in, hadis sahih dan diriwayatkan oleh pengamal bid'ah. Ini semua hadis yang tidak dipersetujui, yang mardud. Ada 5. Ini pun saya nak terangkanlah maksud mursal tabi'in tu apa, hadis mudallas tu apa. Jadi korang boleh buka balik kitab musalah hadis, kitab musalah hadis. Buka je kitab Prof. Abdul Lais tu, ngaji balik. So itu untuk bab ikhtiarus sahihain. Ada soalan untuk bab ni? Kalau tak ada, beritahu. Kalau ada, beritahu. Macam tak ada kot, insyaAllah. Seterusnya, okey. Bagaimana untuk mengetahui hadis-hadis sahih? Bab yang ke-19, nak habis dah sikit lagi. Ma'rifatul hadis as-sahih. Kita pergi kepada pendapat-pendapat ahli-ahli hadis. Yang pertama ialah Al-Mayanishi. Kesusunan hadis ni ada banyaklah. Ni pun semua berkait dengan mustalah hadis juga ni. Kesusunan hadis ada 10. Pertama sahih, hasan, masyhur, farad, gharib, syaz, mursal, mauquf, munqati' dan muqtad. Dan kalau kita sebut tentang sahih pun ada dia punya tingkatannya. Ada tingkatannya. Pendapat Al-Mayanishi yang pertama adalah sahih yang telah disepakati oleh syaikhain, ataupun syaikhain ni Bukhari dan Muslim lah, dalam sahihain. So disepakati itulah dalam orang meriwayatkan satu hadis yang mana ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahihain. So itulah antara sahih yang tu adalah hadis sahih yang paling tinggi. Kerana hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis yang disepakati oleh satu dalam Sahihain. Maksudnya apa? Maksudnya hadis yang ada dalam salah satu kitab Sahihain tadi, sama ada dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Itu adalah sahih yang bawah sikit, tapi memang sahih yang kuat lah. Yang ketiga adalah yang menyepakati syarat keduanya, yang mana belum ada dalam Sahihain. Maksudnya macam Mustadrak Hakim tadilah, kan? Mustadrak Hakim tadi dia menggunakan syarat-syarat sahih hadis Bukhari dan Muslim, tapi hadis itu tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sanadnya hasan. So itu pun adalah hadis makbul lah kita katakan, kan? Hadis yang diterima, sahih yang paling rendah. Baik. Cuma untuk meluruskanlah, ada bila kita sebut tentang Mustadrak Hakim, kan, ada orang terus blame Mustadrak Hakim tak dipakai sebab banyak ada hadis palsu, hadis dhaif, berat banyak dalam Mustadrak. Tapi untuk berlaku adilah kepada Imam Hakim Naisaburi, sebenarnya Mustadrak tu di dalam nota ni pun ada juga sebenarnya rasanya. Al-Mustadrak dia sebenarnya Imam Al-Hakim Naisaburi tak sempat habiskan penulisan Mustadrak beliau, dan dia telah wafat sebelum beliau cek cerita-cerita hadis dalam Mustadrak beliau. So sebab tak sempat tu, dia wafat tu, maka telah disampaikan, hadis yang ada tu dah disampaikan kepada kita. Tapi Wallahu'alam lah, kalau Al-Hakim sempat untuk tasih balik dia punya hadis tu, cek balik, maka sampai kepada kita Mustadrak yang penuh dengan keaslian. Mustadrak yang sampai pada kita adalah Mustadrak yang belum di tasih ataupun dicek balik, ataupun kata tahqiq, kan, tahqiq balik oleh Al-Hakim sendiri. Wallahu'alam. Baik, yang kedua adalah pendapat Ibnul Jauzi. Apakah apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi? Dia katakan sama juga macam tadi, susunan hadis ada yang diriwayatkan oleh Sahihain, yang diriwayatkan oleh salah satu, yang sahih sanadnya menurut syarat salah satu Sahihain, dan juga hasan, mafihi da'fun qaribun muhtamal, syadidud da'fi muhtamal. Okey. Yang sahih, yang hasan,
Kemudian yang ni kan yang dhaif berat, dhaif syadid, dan juga hadis yang maudhu'. So yang sunnah hadis ni tak ada apa pun sudah. Menurutnya hadis-hadis sahih di luar sahihain sangat sedikit. Okay. Tapi kalau kita baca Mustadrak, banyaklah kita boleh tengok sahih-sahih lain juga kan, sahih Darimi, sahih apa lagi, Ibnu Khuzaimah, kita boleh baca juga. Banyak sahih-sahih lain itu. Kemudian pendapat Ibnu Salah. Bismillah. Ibnu Salah adalah seorang ulama hadis yang terkenal yang banyak meneruskan kitab Mustadrak Hakim. Okay. Yang dalam kitabnya terkenal Al-Muqaddimah. So kalau kita baca Mustadrak Hakim yang telah ditahqiq, akan ada pendapat Ibnu Salah dalam bawah tu. Dia muhaqqiq akan masukkan pendapat Ibnu Salah dalam hadis-hadis yang Hakim telah keluarkan dalam Mustadrak dia. Baik, Ibnu Salah kata apa? Hadis sahih ialah hadis yang bersanad, jalur periwayatannya dan dipindahkan oleh orang yang adil, dhabit, tidak ada cacat dan tidak ada cacat dalamnya seperti syaz, mursal, munqati' dan mu'dhal. Ini pun samalah dengan syarat sahih kan, yang biasa. Kemudian menurutnya sahih muttafaqun alaih adalah muttafaqul Bukhari wa Muslim, istifaqu al-ummah alaihi. Menurut Ibnu Salah, sahih muttafaq alaih adalah hadis yang telah Bukhari dan Muslim ittifaq dalam sahihnya. Apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kesepakatan ummah terhadapnya adalah lazim. Kesepakatan terhadap klasifikasi penerimaan hadis-hadis sahih. Jadilah kalaulah ada ni secara teori kan. Kalaulah masyarakat tak terima hadis tu, masyarakat ramai kata hadis tak sahih, Bukhari dan Muslim kata sahih, ada dalam sahih beliau, ada dalam sahih mereka, maka hadis tu sahih. Tapi kita sampai sekarang bila sebut sahih Bukhari, sahih Muslim, maka kita auto terima hadis tu. Betul tak? Kita dah yakin sungguh-sungguh kan. Kita dah yakin bahawa hadis yang dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sahih mereka adalah hadis yang betul-betul sabit dari Nabi SAW secara 100%. Gitu. Kerana apa yang saya kata oleh ummah adalah qat'i. Baik. Menutup bab ijtihad menentukan kesahihan hadis setelah penukul. Kemudian kita pergi bab last sekali. Baik. Ada sikit masa, saya minta organizer, minta izin organizer untuk saya lajak sikit, mungkin 10 minit. Boleh? So kita pergi kepada konsep persetujuan dan penerimaan dan ijtihad dalam hadis. Ibnu Mandah adalah orang pertama ulama hadis. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep muttafaqun alaih. Dia membahaginya dan membahagikan dalam kitab dia. Hadis apa? Sahih alas hadis menjma' ala sihhatihi isnadu ala sihhatihi bittifaq. Hadis mula ada dia punya terma-terma dia, kalau boleh baca. Sabit bittifaqi syaikhain. Okey. So pandangan ulama terhadap makna muttafaqun alaih. Apakah maknanya? Yang pertama adalah persetujuan riwayat menurut Bukhari dan Muslim. Yang kedua, persetujuan ke atas takhrij sahihain dengan matan dan sanad. Yang ketiga, persetujuan ke atas takhrij sanad sahihain tanpa matan. Yang pertama, saya suka faham kot. Persetujuan riwayat menurut Bukhari dan Muslim. Maknanya samalah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, persetujuan ke atas takhrij sahihain dengan matan dan sanad. Maksudnya kita tengok hadis tu dan setuju ke atas takhrij apa yang telah dibawa hasanat Bukhari dan Muslim secara sanad dan matan. Ia pun tak ada dalam diorang punya kitab sahih. Macam dalam Bukhari ada mufrad kan. Satu pun dipanggil sebagai muttafaqun alaih juga. Dan persetujuan ke atas takhrij sanad sahihain tanpa matan. Maksudnya tengok kepada matan sajalah, tak tengok kepada tengok pada sanad saja, tapi tengok kepada matan. Hanya takhrij sanad tanpa tengok sama ada illah ataupun varian syaz pada matan. Kemudian ijma' al-hadis kana aktsaru mutun sahihain mutawatir lafzi عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرفوا غيرهم أنه متواتر كان أكثر متون صحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا عند النبي قال تارة تواتره عندهم
taratan ditalaqatul ummah bil qabul. Ijma' ahli hadis mengatakan bahawa, sepakatlah kan, katakan bahawa sejumlah besar atau banyak daripada matan daripada sahih Bukhari dan Muslim ni mutawatir secara lafzi. Maksudnya sampai betul-betul kepada Nabi SAW dan banyak perawi dia. Indah ahli ilmu bil hadis. Di sisi ahli ilmu memang mutawatir apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa illam ya'rifu ghairihim annahu mutawatiran kana akthar mutun sahihain mimma ya'lamu ulama'ul hadis ilman qat'iyyan, bahawa matan ilmu hadis dalam matan hadis dalam Bukhari dan Muslim ilmu yang qat'i daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab masyarakat dah terima. Taratan ditawaturuhu indahum. Maksudnya dia tawatur di sisi masyarakat, di sisi mereka. Taratan ditalaqatul ummah bil qabul. Dan ummah juga sepakat menerima apa yang telah dibawa oleh Bukhari dan Muslim tu. Bila ulama ni satu terma sangat agung lah saya fikir dalam madrasah ni adalah talaqatul ummah bil qabul. So bila penulisan tu memang orang dah tahu tu daripada hadis ni daripada Bukhari dan Muslim, orang pun tu dah percaya. Maka itulah kita panggil sebagai antara yang kita panggil sebagai mutawatir juga. Dan telah talaqatul ummah bil qabul. Ulama masyarakat dah terima dah. Orang tak tanya pun. Bukhari ni sahih dia apa dia punya sanad dia. Ada dicek perawi dia. Tak ada dah. Sebab hadis Bukhari, hadis Muslim, orang dah terima dah. Maksud tu yujibul ilm inda al-jumhur. Maka hadis-hadis yang dalam hadis Bukhari dan Muslim telah diterima sebagai ilmu. Maka boleh digunakan untuk semua lapangan perbincangan syariat. Akidah boleh, ibadah boleh, fiqh, akhlak dan sebagainya. Semua tu. Dan dia dah jadi qat'iyatus subut dan qat'iyatul ad-dilalah. Begitu. Talaqatul ummah bil qabul. Al-Bukhari dan Muslim laporan diberi dalamnya qat'i. Dari sisi Ibnu Salah, laporan ataupun sanad-sanad dalamnya semuanya dah qat'i. Semuanya dah betul lah. Dah sabit daripada Nabi SAW. Adapun An-Nawawi rahimahullah mengatakan masih lagi zanni sebab ada beberapa hadis yang ada terputus-putus sanad lah semuanya. Tapi di sini ada boleh jawab lah kan. Hadis-hadis yang terputus sanad dalam Bukhari ni adalah hadis yang mu'allaq. Hadis mu'allaq ni adalah hadis yang diringkaskan sanad dia. So bila hadis dah diringkaskan sanad, maka jadi terputus. Tapi dalam Bukhari ni hadis yang mu'allaq tu adalah hadis yang dah ada dekat tempat lain sanad penuh dia. Contohlah hadis tentang A, sanad dia penuh, tapi dekat tempat lain, bab lain ada tentang A juga, tapi sanad yang Bukhari dah ringkaskan, tapi hadis yang sama je. Itu yang jadi mu'allaq tu. So itu adalah antara mungkinlah ini dimasukkan dengan son. Kerana ijtihad khabar ahad menurut Khatib al-Baghdadi, hakikat ijtihad ilmu hadis ini adalah pada kedudukan perawi. Sebab pada akhir pada hadis terasnya adalah melihat kedudukan perawi. So ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Al-Khatib al-Baghdadi yang telah kita sebutkan pada awal kelas malam. Di mana dia mengatakan bahawa ilmu hadis ni memang terasnya adalah sanad. Sebab kita nak tahu kesahihan khabar tersebut. Jadi nak tak nak memang perlu melihat kepada sanad, mengkaji sanad, mengkaji perawi-perawi baik ke buruk ke. Sebab itulah kita ada banyak kitab-kitab rijal, kitab jarh wa ta'dil, untuk melihat, untuk kita kenal pasti perawi-perawi dalam hadis ni semua macam mana kedudukan diorang, diterima ke, ditolak ke. Dan semua hadis yang telah sampai kepada kita ni yang ada asalnya dalam kitab-kitab sunan sitah atau sunan tis'ah, dan kita hadis yang lain yang ada sanadnya, maka itu semua perawi-perawi yang ada dalam hadis itu semuanya dah direkodkan. Dan kita boleh cari pendapat-pendapat ulama hadis tentang mereka, perawi-perawi ni semua. Sebab itulah sekarang kalau kita pergi ijazah sanad apa-apa kan, ijazah sanad kitab Bukhari ke contoh, Sahih Bukhari ataupun kitab lain-lain semua kitab kan, semuanya sanad kita dalam kitab tu mesti akan sampai kepada perawi ataupun mukharrijul
mukharijul hadis ataupun penulis kitab. Contoh, kita pergi, kita bayangkan dibuat ni kan, Syama'il hadis, Syama'il Muhammadiyah, yang terhenti kepada, yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi. So kita punya sanad tu, hari sekali sampai kepada Imam Tirmizi. Sebab apa? Sebab apa tak sampai pada Nabi? Sebab kita dah tahu, kita memang nak sanad tu daripada Tirmizi. Sebab Tirmizi dah kumpulkan hadis yang ada sanad yang dah sampai pada Nabi SAW. So bila kita punya sanad dah sampai pada Tirmizi, maka sampailah pada Nabi. Gitu. So sebab itulah adalah beberapa polemik yang berlaku dulu kan. Bila dalam satu ilmuwan hadis di negara kita yang mengatakan bahawa ilmu sanad ni dah sekarang dah tak, bukan ilmu sanad sekarang dah tak perlu lagi. Sebab apa? Sebab apa tak perlu? Sebab dah tak ada nilai. Tak ada nilai authentication hadis. Maksud dia, kalau ada sanad sekali pun sampai ke kita sekarang, dia tidak memberi kesan kepada status hadis tersebut. Sebab sanad ni ada untuk mengetahui status hadis. Betul tak? Kan? Untuk mengetahui status hadis. Tapi kalau zaman sekarang, kita masih lagi mengekalkan sistem sanad sampai kepada kita untuk menilai status hadis tersebut, maka nescaya semua hadis akan jadi dhaif atau boleh jadi palsu. Sebab kalau sampai pada kita, banyak kita orang yang tak kenal kan. Ada orang tak kenal, kita pun taklah adil, taklah dobit kan. So pada kita yang dhaif ni, bila sampai nama kita ada sudah jadi dhaif lah. Contoh saya kan, tiba-tiba sampai pada saya jadi hadis apa? Hadis majhul contoh. Sebab saya tak dikenali. Contoh kan. Contoh. So tak perlulah lagi sanad tu sekarang untuk menilai hadis. So itulah yang dikatakan oleh ilmuwan tu, Dr. Kamil sebut. Sanad tak perlukan lagi sekarang. Tapi dia hanyalah, dia perlu untuk menjaga warisan ilmu hadis. Tu boleh lah. Tapi tak dimasukkan bahawa sanad tu tak penting. Sanad tu penting. Tapi yang untuk sanad yang sampai kita, tu tak penting pun untuk menilai hadis. Sebab dah cukup dah sanad yang sampai pengumpul hadis tersebut. Gitu. Faham ke? Itulah kesedaran yang saya buat adalah tentang ilmu sanad. Dia penting untuk menilai hadis, tapi sebab sekarang cukuplah hadis yang ada dalam kitab-kitab ni semua. Dan kita pun kalau kita dengar hadis, itulah hadis yang kita macam jarang dengar hadis ni kan. So kita kena check dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang ada sanad. Sebab biasanya hadis yang kita tengok dalam kitab-kitab kuning ke apa kan, kitab-kitab yang orang letak dalam buku biasa. So kalau yang tak letakkan sumber tu, kita kena check betul ke tak. Lagi-lagi yang jarang dengar, hadis yang kita jarang dengar, dia boleh jadi hadis yang kita jarang dengar ni sahih, boleh juga yang tak sahih. Tapi kena check lah kan. Dan kalau korang nak jadi pemeriksa hadis pun, kadang-kadang kita baca buku, dia orang letak je ni sumber bawah tu, ni Sahih Bukhari, ini Sunan Tirmizi. Tapi bila kita check tak ada pun. Saya pernah lah baca beberapa buku kan, dia claim Sunan Tirmizi contoh, ataupun saya tengok Sunan Nasa'i kot. Tapi bila dia check dalam Syamilah, dalam Ebturah apa semua, tak ada hadis tu kan. Tak tahu sama ada saya typo ke apa, tapi semua check tak ada. Ada dekat Sunan lain kan. Contoh. So itu adalah satu latihan yang kita boleh buat lah. Kita belajar hadis ni, belajar sunnah ni, bila baca, jumpa hadis kat mana-mana, kita cuba check. Sekarang ada guna phone je. Syamilah pun ada dalam phone. So boleh check kan hadis, sekian. Ada kat mana. So kita perlu latih lah tiap hari. Kalau boleh lah, sehari satu hadis lah. Kita check, hadis ni kat mana. Ada dalam kitab apa. Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi, Nasa'i. Supaya bila kita ada terlintas, kita ingat hadis tu, kita boleh sebut, ni ada dalam riwayat, ada dalam kitab apa. Ada sekian. Kalau lagi bagus, nak lagi dobit lagi, kita ingat lah hadis tu, kitab mana, bab mana, nombor berapa, tu lagi bagus lah. Itu macam Hazi Nazran kan. Ustaz Hazi Nazran dia hafal. Kalau Imam Nawawi punya Arba'in tu, dia hafal ni, nombor ni siapa sahabat yang meriwayatkan. Itu lagi bagus kan. Itulah sebagai orang yang menafsir hadis, belajar hadis, kita tidak
bolehlah untuk mengabaikan apa-apa hadis yang kita baca. Maksudnya tak bolehlah kita hanya baca je tanpa menilai ataupun cuba mencari rahsia-rahsia yang terkandung daripada hadis yang sampai kepada kita. Sebab asalnya kita nak kata dia apa? Apa yang awal hari tu? Kita dah sebut jadi apa? Nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Summa hafidhaha wa wa'aha wa adda. Rubba hamilin fikhin laysa bifaqih. Rubba hamilin fikhin ma huwa afqahu minhu. Kita boleh jadi orang yang menyampaikan ataupun orang yang faqih, orang yang lebih faqih. Itu dah tujuan nanti kita belajar semua ni, kisah tarikh dirasat ni, sejarah pengajian hadis ni adalah untuk kita tahu macam mana juhud ulama, terutama ulama hadis ni, ulama lughah, ulama fiqh, menjaga hadis itu sampai kepada kita, tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang mawdu'. Semua ni untuk hadis ini sampai kepada kita dan kita boleh amal dengan tenang, dengan baik. Dan bila kita tahu juhud ulama menjaga hadis ni, kita akan lebih appreciate mereka dan kita akan takut dan tak sampai hati nak amalkan hadis yang mawdu', yang dhaif. Tak sampai hati nak tebalkan benda-benda yang tak betul. Kalau kita tahu susahnya para ulama dulu, kena fikir buat ni semua kan. Jadi kita tahulah macam mana juhud ulama dan kita boleh sama-sama menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Kerana dalam Quran pun sendiri ada sebut ayat yang menjaga Quran tu kan. So ayat tu pun bukan hanya innalahul hafizun tu. Innalahul hafizun bukanlah hanya terhenti pada Quran saja, tapi juga termasuk hadis Nabi SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dengan ulama-ulama hadis ni lah hadis Nabi SAW itu terjaga. Maka dengan adanya pembelajaran ni, jadikan kita lebih bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk menjaga keaslian hadis Nabi SAW dan mengamalkannya serta memahaminya dengan pemahaman yang lebih tinggi sehingga kita mengamalkannya dan mendapatkan kita usul kepada Allah Ta'ala dan mengajak semua orang pun untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan moga-moga dengan kita pemahaman ni kita dapat idea lah kan untuk mempertahankan hadis Nabi SAW daripada dicela oleh para orientalis ataupun disalahfahami oleh siapa saja, terutamanya pengkritik-pengkritik agama, khususnya kepada hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Habis, alhamdulillah. 20 topik. Ada soalan? Saya minta maaf sebab saya tak pergi detail semua benda. Nanti jadi panjang. Tapi saya syorkan untuk dimaklumkan, kan, untuk dibaca semua yang ada dalam nota-nota dalam yang Dr. Abu Hafiz dah bagi dekat kalian semua. Dan saya tengok dekat Google Drive yang ada dekat description tu pun ada nota lain kan. Dalam topik tu ada nota yang siapa yang buat ni Idak siapa yang buat Kalau tengok ada nota lagi satu yang dah ditulis. Ni siapa buat? Dr. Abu Hafiz juga. Oh, dia buat juga. Oh, dia dah buat jugalah maknanya. Okay, so korang boleh juga go through nota-nota ni. Nampak lagi mudah kan? Dia dah ringkaskan lagi daripada apa yang Dr. Khairil Husaini dah tulisan nota dia. Sebenarnya nota Dr. Khairil Husaini ni sangat-sangat panjang sebenarnya. Dan banyak juga tambahan-tambahan ilmu yang dia tak berkait dengan tarikh dirasat, tapi kalau tahu pun bagus. Kalau baca pun bagus. So, boleh baca semuanya. Korang exam hari apa? Berarti 9 bulan kan selesai kan? Hari bulan 2. So, ada lagi 4 hari. Macam hari ni lah. Ada lagi 4 hari untuk korang ulang kaji. Mudah je insyaAllah. Banyakkan tengok, ingat balik apa soalan-soalan lepas yang Dr. Abu Hafiz dah
tunjuk dalam kelas kan, ustaz saya. Dan dalam website KUSA pun kalau boleh tengok, website KUSA pun ada soalan-soalan takhrij pula. Tarikh hadis Taradirus Adisia ni yang lama-lama. Tunggu kalau korang tengok juga. Supaya dapat gambaran lah. Apa lagi soalan-soalan yang mungkin masuk. Tapi yang saya tengok yang setakat ni lah, yang kerap masuk adalah tentang hadis nadar Allah, kemudian tentang khabar, dan tentang fitnah. Itu antaranya lah selalu masuk. Tentang faktor penulisan pun selalu masuk, faktor penulisan sahihain. Apa lagi tentang sunan tak pasti, tapi mungkin tentang kitab-kitab, cara penulisan kitab pun ada juga. Tak pastilah sebab korang dah buat apa ni kan, pembentangan pasal kitab juga. So tu mungkin tak masuk lah. Tapi bolehlah kalau nak letakkan dalam uraian-uraian korang jawapan nanti. So itu je daripada saya kot, insyaAllah. Apa-apa yang kurang tu, yang baik itu semua daripada Allah, yang benar semua daripada Allah. Yang kurang pun daripada Allah secara hakikatnya tersendakan kepada saya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tapi saya buka dulu beberapa soalan lah. Soalan yang last untuk kalian bertanya. InsyaAllah. Tafadhal, kalau ada apa-apa soalan. So kita open Q&A session lah. Tafadhal. Kalau saya ada jawab, saya bagi Ustaz Aziz jawab. Ada soalan? Any question? هناك سؤال أو استفسارات عن هذه المادة من هذه المواضيع؟ Ada soalan yang tak faham ataupun penerangan yang kurang jelas atau apa-apa yang penerangan yang tidak tepat, boleh maklumkan, boleh betulkan. Ada ke? Saya rasa tak ada kot. InsyaAllah. Baik, jika tak ada, itu saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Saya serahkan semuanya kepada MC. Tafadhal. Thank you, Bro Adlan, for the very clear and insightful sharing. So we hope that you guys understand all the knowledge delivered by our mentor clearly. And dear brothers and sisters, now we are already at the end of the program. However, this program will not be completed without